Nampak tu? Sebab itulah maaflah kita sebut kalau jadi setuh dengan cara memikir setengah-setengah. Tak ada kebaikan belikan kun lomรัฐบาลไม่เกิดความดีความดีงามtak ada. Kebaikan tak ada kalau kita nak peracur kerajaan itu. Supaya orang kita jangan duk makan pang lah deh. Tempat punggah lah umuh tak apa kita nak buat baru demo. Tak dah. Umuh kita ada ni raksa molek jaga molek. Kalau punggah ni nak buat semula kat dia mudah. Lepas ni umuh baru, lepas tu negeri, negara kena guna berapa ribu juta untuk nak bangun pelik semula. Ni hancur lebur, kira gitulah. Negeri Syam. Subhanallah. Tapi sekarang ni barulah naik kerajaan baru ni bulan nak ciriding pelik semula. Tapi kena pakai masa teruk. Sebab itulah tak sah duk kacau dengan masalah cara memikir al-inqilab. Cara memikir pesen kata nak kun lomรัฐบาล ni tak sah kacau. Apa? Tak ada pundi langsung. Amo duk Mesir lama. Di antara parti Islamiyah, orang nak bawa kerajaan jadi Islamiyah dengan orang nak bawa Qaumiyah, nak bawa pesen kata puak-puak fanatik dan sebagainya. Akhir sekali ni puak Islamiyah tadi itu nak tak dustur, mana Ratamanun tadi itu perlembagaan duk jadi bicara mung nak tak syariatil Islamiyah, aku nak tak Islamiyah saja. Gitu gini. Akhir sekalinya tumbai demo waktu turun naiknya Almaniyun. Orang Islam kita tak ada boleh walaupun nak ketebah dengan cara benar. Hari ni orang kata pada Allah Ta'ala di Mesir berlaku. Orang hina terhadap syariat Islam, Allah Ta'ala syariat Islam berlaku. Orang tadi itu langgar perintah Tuhan alanian. Maksudnya apa nama terak-terak. Masa Husni Mubarak dia kata Husni ni zalim gitu, zalim gini. Kita kena naik hak lain. Apa naik hak lain apa dapat? Minyak pokok mahal, kedudukan apa susah payah dan sebagainya. Apa? Sebab itulah salafus salih dulu yang kata 90 tahun kita duduklah dalam cara kena sabar dalam kerajaan walaupun ada zalim sikit sebanyak. Sebab tak ada kerajaan tak zalim, tak ada. Sampai ke dulu-dulu zaman mana-mana bacalah sejarah mana-mana pun ada kezaliman. Lebih baik daripada kita tak adanya pemerintah satu je. 90 tahun dalam kezaliman sikit sebanyak. Tapi lebih baik daripada satu je kita tak ada pemerintah. Buat apa? Sebab kalau tak ada pemerintah bilicing. Nya mari surat demonya bergotunya bergoning. Amba duduk masa Mesir kan masa jatuh kerajaan Husni Mubarak awal-awal tu, negeri seumpama Mengeran. Amba tak ada kelik tahun tu. Nah, tak ada kelik tahun tu boleh tengok keadaan kata lagu mana apabila jatuhnya nizam. Jatuhnya nizam ni makna kata peraturan negeri ni jatuh, jadi keadaan lagu tu. Keadaan yang tak sedap nak duduk.